Alright, so Bismillahirrahmanirrahim. So for this week's lecture, we're going to cover a chapter which we discuss about the implementation of VPN or Virtual Private Network. And when we talk about infrastructure security, we cannot avoid from discussing about VPN. Okay, so nanti kalau kamu kerja pun, mungkin kalau yang berkaitan dengan network security, one of the main thing that you need to maintain and deploy is VPN connection, because VPN ni memang dia orang panggil ubiquitous lah, digunakan di mana-mana. So kenapa digunakan? Selalunya untuk smaller branch punya connection. Kalau mungkin company tu ada budget constraint ataupun dia tak perlu nak ada dedicated link, mungkin dia tak perlu nak ada high SLA ataupun low latency dan sebagainya, untuk dia connectkan branch dia. For example, dia ada HQ dekat Kuala Lumpur, tetapi branch dia mungkin terletak di Terengganu, for example. So cara dia nak connectkan tu, instead of dia bayar mahal untuk dedicated DWDM services ataupun mungkin dia menggunakan Metro Internet, dia menggunakan normal internet, tetapi internet tu dia akan connection between branches tu dia akan gunakan VPN, Virtual Private Network. So bila dia gunakan Virtual Private Network, these two traffic between these HQ and branches somehow dia macam private lah, pasal anything yang traverse over the internet is being encrypted. So walaupun orang dapat captured packet while the communication is going on between these two campuses, dia bukanlah dalam bentuk plain text tetapi dalam bentuk encrypted. Dan this one pun sebenarnya kita dah touch kan juga bila di dalam CCNA 3 kita, right? So untuk subjek ni, network security, network information security, kita akan lebih detailkan lagi lah. Alright, so this is the topic that we're going to discuss in this chapter. So the introduction, what is VPN, dan juga IP-side VPN component. So untuk VPN ni implementation dia banyak tetapi yang selalunya digunakan di enterprise. Dan kenapa enterprise banyak gunakan IP-sites ni adalah kerana dia memang banyak menepati standard-standard yang ada. Contohnya kalau if your company is dealing with a financial institution, so dia sebenarnya PCI DSS punya compliance lah. So that's why banyak enterprise bila dia nak for their branch security dan sebagainya, dia akan gunakan IPsec. Dan kemudiannya dia how we can implement site to site VPN menggunakan CLI. Ini nanti saya akan buat a short demonstration lah, dan nanti during your lab session kita akan buat, you guys akan buat dengan lebih detail. Alright, so first about VPN. So overview dia, kenapa orang buat VPN ni, again macam saya cakap tadi, saya dah terangkan awal-awal during our introduction, dia memang cost saving, pasal dia just using a normal broadband internet. So benda tu pun dah mendapati, so dia tak perlu nak ada additional dedicated Metro E ataupun DWDM. So this cost saving, dan security is adequate security, pasal all the traffic going through between these two site ataupun two campuses memang dia encrypted lah. So far kalau kita menggunakan AES 256, so far memang tak ada orang boleh break lagi lah. Tetapi if let's say in the future we are using maksudnya quantum computing punya device tu, quantum computer punya device mungkin dah lebih ubiquitous, so that is totally different story lah. So untuk that dia kena gunakan orang panggil PQC punya algorithm, post quantum punya algorithm lah. Tapi as of now, with our current punya setup, our current punya practice, AES 256 ataupun AES 128 is secure enough for encrypting the traffic between the site. Dan juga dia sangat scalable. Let's say you have a VPN gateway, either menggunakan ASA firewall ataupun menggunakan your ISR router dekat main site. So if let's say there is in your initial setup mungkin ada let's say 2 branches, tapi bila as your company grow,
you can add more branches, okay? Then kita tak perlu nak do a very fundamental change, fundamental change on your network punya infrastructure. Just gunakan saja, just kita tambahkan branch yang baru. Dan dia juga compatible with many vendors. Ni yang penting. Dia bukan hanya vendors dan juga endpoint juga dia banyak compatible. Dia compatible dengan Cisco, dengan Juniper dan juga all other servers punya provider lah, seperti kalau kita nak deploy kat AWS ataupun kita nak gunakan Dell server, semuanya by right dia boleh support this kind of VPN setup. Alright. Dan the first type of VPN, IPsec VPN, kita ada layer 3, di mana dia akan do somehow layer 3 punya connectivity dalam satu apa ni? Maksudnya kita ada different subnet, dan all of these different subnet boleh communicate with each other. So dia itu kita panggil dia sebagai layer 3 IPsec VPN. Contoh kita ada dekat branch office, let's say we are using sekejap let's see, this is 192.168 dot, let's say layer 10.0/24. Sini adalah 10.20, ini .30. Dekat sini mungkin just 10.10, for example. So dia ada different subnet. So semua subnet ni boleh communicate. Dan how dia communicate tu, kita set upkan VPN lah. Kita buatkan si VPN gateway. Walaupun kat tengah ni kita tak ada direct connection. Alright. Okay. Itu untuk layer 3 VPN lah. Okay. So sebelum kita talk about VPN technologies, ada soalan tak? Dekat ni. No, sir. Alright. Kita teruskan. Thank you, Firhan. Okay. Di VPN teknologi ni banyak dia bukan apa ni? Dia bukan hanya satu jenis, tetapi untuk dia punya cara deployment of VPN tu, kita ada yang paling common dan memang ubiquitous orang gunakan adalah remote access VPN. This one selalunya bukanlah kita nak buat connecting to campus. Selalunya untuk remote access VPN ni kita gunakan untuk connectkan kita punya worker ataupun pekerja kita yang berada di rumah ataupun berada di mana-mana, as long as dia ada internet. So selalunya company dalam dia punya IT ataupun dalam dia punya sistem dalaman, dia ada banyak sistem lah, sistem HR, CRM dan sebagainya. Sistem ni dia tak sepatutnya exposekan dekat internet, pasal kalau dia expose kat internet, dia akan increasekan dia punya attack surface. So apa yang dia buat, dia akan letak dekat belakang netting lah. Maksudnya dia dalam tu ada private IP. Hanya private IP within dia punya company tu yang boleh access. Tetapi kalau macam mana kalau dia punya staff tu berada di luar, maksudnya dia berada di rumah ataupun dia berada di cyber cafe ataupun dia berada anywhere, dia pergi overseas ke ataupun dia outstation, tapi dia still access devices, resources yang dalam network tu. So dia akan gunakan remote access VPN. So senang cerita, dekat company punya mungkin HQ, dia ada internet connection kan. So dia akan ada dia punya VPN gateway. So kita akan install VPN client dekat dalam kita punya staff punya laptop. Either dia boleh guna banyak lah. Dia ada OpenVPN, dia ada SSL VPN, WireGuard dan sebagainya. Dia akan establish a VPN connection, layer 3 punya VPN connection, ataupun layer 2 pun boleh sekarang ni. Tapi selalunya layer 3. Kita akan establish a VPN tunnel between the laptop anywhere, as long as the worker tu ada internet, dia boleh access kepada VPN punya gateway dia tu lah. Contohnya sorry so so let's say sekarang ni saya berada di rumah saya lah. Alright. So kalau saya nak access sistem dalaman UiTM contoh,
macam DC tu UiTM, this is sistem dalaman. Tak boleh kan? Okay? Tapi saya perlu akses ni untuk buat kerja. So, apa yang kita boleh buat, kita boleh bagikan customer OpenVPN punya profile. Kita install lah VPN. Dia ada banyak VPN ni, dia ada WireGuard, dia ada apa lagi, SSL VPN, banyak lah. Dia ada different variant of remote access VPN. So yang saya ni, saya gunakan OpenVPN lah. So maksudnya dekat dalam UiTM ni network, kita ada VPN gateway, saya dah establish connection. So saya akan ada satu tunnel lah daripada saya punya laptop ni ke UiTM. So no, by right, sekarang ni sistem dalaman UiTM saya boleh access lah. For example like this, nampak? Boleh access. Right, so this is side-to-side VPN, and this is very common dekat dalam this enterprise punya setup lah. Right, itu untuk remote access VPN. So ada soalan tak? So berkenaan dengan remote access VPN, jelas tak dengan example tu? Ya, boleh. Okey, so seterusnya adalah okey, thank you Ifan kerana bagi respon. So seterusnya adalah kita panggil sebagai site to site VPN. So site to site ni dia bukanlah untuk dikenalkan kita punya endpoint directly seperti remote access VPN. Apa tujuan site to site VPN ni? Dia nak connectkan dua subnet yang berbeza. So any laptop ke, any server ke yang connected dengan yang dalam subnet tu, dia boleh access subnet yang lain. Selalunya this one, instead of setiap client tu akan ada establish a VPN tunnel, so dia dekat sini, dekat dalam subnet tu, selalunya dia akan ada dia punya gateway kan, ataupun dia ada dia punya router, ISR router dan sebagainya. So ISR router tu yang akan establish connection dengan router yang lain ataupun dengan VPN gateway dekat HQ. So contoh dekat UiTM Shah Alam dengan UiTM Negeri Sembilan for example. So let's say UiTM tak nak bayar mahal, tak nak gunakan Metro E dan sebagainya untuk connectkan these two campus. So apa buat, UiTM ada VPN gateway dekat UiTM Shah Alam, dah ada network internet connection, dan dekat Negeri Sembilan pun dia subscribe lah mana-mana internet connection. As long as ada internet connection, dan dekat Seremban UiTM contoh Negeri Sembilan tu dia ada dia punya ISR router, maksudnya dia punya gateway router. So daripada antara dua router dengan VPN gateway tu, dia dah establish VPN connection. So any computer ke any server yang berada di UiTM Seremban boleh mengakses resources yang berada di Shah Alam, dan vice versa lah, maksudnya daripada UiTM Shah Alam punya host pun boleh akses host yang berada di negeri UiTM Cawangan Negeri Sembilan. Okay, itu adalah site to site VPN lah. So itu saya dah terangkan sedikit sebenarnya berkaitan dengan different type of VPN deployment. Alright, so now let's talk about dia punya teknologi ataupun dia punya stack. Macam mana kita nak implement VPN tu? Kita perlukan protokol kan. So yang saya tunjukkan tadi tu, saya menggunakan OpenVPN. OpenVPN dia boleh support banyak setup. Dia boleh support remote access dan juga site to site VPN. Tetapi in this our syllabus, apa yang kita akan cover adalah IPsec. Macam yang saya terangkan tadi sebelum ni, IPsec ni dia banyak compliance dengan banyak orang panggil standard lah, macam PCI DSS dan sebagainya. So that's why IPsec ni sangat ubiquitous untuk banyak dalam enterprise punya deployment lah. So kita akan start discuss IPsec VPN punya components dan juga operation. Alright. So first let's talk about IPsec. IPsec ni dia basically a framework, right? So maksudnya dia kita boleh pick and choose. So dan contoh kita ada AH header, di mana kalau kita nak deploy ni, dia hanya untuk check integrity data kita je. Tapi bila dia traverse dekat network tu, dia data is not being encrypted. Tapi dia ada establish VPN tunnel tu ada. Tapi kalau ada some data has been changed while it traverse the network, dia boleh detect lah if there is any changes. Ataupun kalau kita tak nak buat tu, kita boleh buat encryption saja. So maksudnya data tu kita encryptkan saja. Tapi kalau orang buat changes, kita tak detect. Ataupun selalunya yang
serta orang guna dengan ESP plus EH header, di mana dia dua-dua. Dia make sure kan confidentiality, maksudnya data tu dia encrypted dalam tunnel, dan juga dia uh, check for data integrity lah. Dan kalau untuk kita make sure confidentiality ni, maksudnya untuk kita buat encryption, untuk symmetric punya encryption, bila kita nak establish a VPN session tu, any data yang nak traverse over the tunnel tu, kita gunakan asymmetric punya encryption. So dia support DAS, 3DAS, AES dan SEAL lah. Tapi so far mostly orang menggunakan AES pasal dia memang orang cakap gold standard untuk symmetric punya encryption. Tapi sebenarnya dah ada yang baru-baru lah, tapi selalunya orang gunakan AES. Dan kemudiannya untuk menjaga integrity, to make sure that the packet header ataupun packet tu tak been modified while it been transfers ataupun been transmitted over the network, unsafe network, dia akan gunakan hashing punya algorithm seperti MD5 ataupun SHA. MD5 ni is not really secure lagi. Pasal MD5 ni dah ada paper yang prove kan dia dapat reversekan balik hash untuk MD5. So SHA ni masih terselamat daripada orang dapat untuk reversekan balik dia punya hashing tu lah. Dan kemudiannya untuk authentication. Authentication ni maksudnya bila ada dua router, contoh router daripada branches dekat Linux 9 nak establish a VPN connection dengan UiTM Shah Alam, dia mesti ada authentication. Macam mana dia nak make sure, macam mana VPN gateway tu nak make sure yang connect dengan dia ni, nak establish tunnel dengan dia ni adalah host yang memang sepatutnya. So untuk authentication tu dia ada dua. Dia support pre-shared key, maksudnya both side VPN gateway dengan router dekat branch akan menggunakan password yang sama, ataupun yang even better dia menggunakan public cryptography, di mana dia menggunakan RSA. Okay, RSA maksudnya dia ada public and private key. Dan kemudiannya untuk dia punya standard, maksudnya untuk dia punya session key tadi tu, once kita dah authenticate. Tetapi untuk kan macam saya cakap tadi, untuk session key, untuk dia buat symmetric encryption, dia tak akan gunakan asymmetric encryption untuk dia transfer data. Selalunya untuk asymmetric encryption, di mana digunakan Diffie-Hellman, itu adalah untuk dia punya session key, untuk dia nak exchangekan key untuk symmetric tadi tu. So untuk that one, dia akan menggunakan Diffie-Hellman, di mana dia boleh dapatkan both side boleh obtain a secret over a unsecure punya channel. Alright? Alright, so this is how the encryption is being going on. So kalau kita tengok dekat sini, dia menggunakan symmetric encryption. Right? Kita ada key dan kita ada algorithm yang sama. Key ni both side, kalau symmetric key yang menggunakan key yang sama. Dan encryption algorithm pun mesti sama. Contoh either dia menggunakan DAS, AES 128 ataupun AES 256. Dan in this case, key ni sama. Dan selalunya macam saya terangkan tadi, untuk session key ni kan both side kan ada key yang sama. So untuk make sure both side ada key yang sama, dia akan menggunakan apa tadi? Diffie-Hellman. Okay? Untuk key ni. Untuk dia exchange key. Dan untuk encryption algorithm, yang paling most secure, SEAL ataupun IES lah. Dan kurang, best ni macam dia least secure. Dan kalau kita tengok key length dia pun makin lagi kecil. Tapi so far sekali golden standard memang orang gunakan AES lah. So far 256, 128, 192, semua ni memang masih secure. Kita orang boleh break lagi. This is for AES punya encryption, apa symmetric punya encryption bila dia nak transmit data dalam VPN tunnel tadi tu. Dan untuk integrity, kita nak make sure nothing is changed when it's traverse to the network. Ada orang yang try nak tukar dia punya packet header ataupun dia punya payload dan sebagainya, dia akan menggunakan either MD5 ataupun SHA. Tapi macam saya cakap tadi, MD5 ni dah tak secure, kita akan menggunakan SHA, which contains 160 bits key length. Okay, so untuk authentication, tadi itulah untuk dia punya kita nak authenticate kita punya peer, either boleh both side menggunakan password yang sama. Kalau both side password yang sama, maksudnya kita tahulah both from using this by having the same admin, ataupun kita boleh menggunakan RSA, public cryptography, di mana kita ada public and private key. Right, so ini adalah untuk authentication.
Dan kemudiannya untuk key exchange, Diffie Hellman. Ini adalah untuk tukarkan key yang dekat ni tadi tu. This one. Untuk symmetric encryption. Dia gunakan Diffie Hellman. Key exchange untuk dapatkan session key. Okay, dia ada Diffie Hellman 1, 2, 5 dan ni sebagainya lah. Dalam lab kita yang kita akan buat, kita either akan gunakan Diffie Hellman 1, 5 atau 10. Dan both side, daripada VPN client kepada server, VPN gateway kepada another branch punya router, both side mesti menggunakan Diffie Hellman group yang sama. Barulah dia boleh exchange the session key tu dengan jayanya. Okay. Alright, so itu adalah sedikit sebanyak berkenaan dengan IPsec punya terminology. Any questions? Ada soalan tak berkenaan dengan IPsec? IP security, nama panjang dia. Boleh? Okay, boleh saya teruskan? Saya assume boleh? Alright. Alright, so seterusnya kita akan discuss about the IPsec protocol. So tadi tu macam saya cakap, kita boleh pick and choose. Kita ada AH, ESP ataupun ESP plus AH. So kalau untuk AH header ni, dia akan ensure data integrity. So that's why data encryption kat situ. Dia ada integrity, either menggunakan MD5 atau SHA. Untuk authentication, make sure peer tu betul antara router dengan VPN gateway ataupun router dengan router lain yang buat VPN peer. Dia either boleh menggunakan PSK atau RSA, dan untuk dia punya session key tu dia akan menggunakan Diffie Hellman. Tetapi in this, if we are using AH only, there is no encryption. Right, so dekat sini di mana router create hash and transmit to the peer, dan the peer compare dan recompute dia punya hash. Dia mesti sama data tu bila dia transfer, bila datang server akan the other side dia akan recalculate balik hash tu mesti sama. Kalau hash tu berbeza, maksudnya someone has been tampered with the header ataupun payload of the packet. Seterusnya adalah ESP, di mana data payload is being encrypted. So maksudnya kat sini dia ada confidentiality punya stack lah. Dia boleh menggunakan symmetric encryption seperti AES, 3DES ataupun SEAL. Okay, dia encrypts and authenticate ESP. Okay, dia akan encryptkan data tu dalam payload ESP ni. Nanti kita akan tengok menggunakan packet tracer. So dia ada dua mode dia ada transport mode dan juga tunnel mode. Kena tahu beza dia. Kalau untuk transport mode, dia punya payload tu, dia punya original transport mode, dia punya original data payload tu dia tak ada IP, dia tak ada IP header. Dia akan follow IPsec punya data tu. Tetapi kalau untuk tunnel mode, dia akan the original data tu, maksudnya contoh IP header yang datang daripada satu host ataupun router yang lain, dia akan ada IP header, so dia akan kekalkan the whole IP header sampailah dia punya payload. Dia akan masukkan dalam the new IP header yang being generated by the ESP punya protokol ni. Maksudnya IPsec ESP punya protokol. Nampak tak? So maksudnya kat sini dia akan ada dua IP header. Ada satu IP header untuk ESP, satu IP header untuk the host, original host yang kita nak protect tu. Kalau untuk ni tak ada. Okay, so kena tahu beza antara transport mode dan juga tunnel mode. Benda ni favorite untuk keluar dalam exam. Alright. Dan untuk ESP tunnel mode, kita boleh untuk connectkan home office kepada corporate office ataupun remote office kepada corporate office. So dia support banyak deployment punya ni. Right, so itu adalah berkenaan dengan IPsec punya protokol. Any questions sebelum kita pergi to the next section? Ada soalan tak? Boleh? Thank you Anis for responding.
So now we're going to talk about how the IPsec punya protokol ni dia do a internet key in exchange. Okay, so macam saya cakap tadi dia kena buat satu ACK. Dia ada ACK protocol yang mana dia akan negotiate between the router dan VPN gateway. Dua peers nak establish a VPN tunnel ni, dia akan negotiate dia punya apa ni lah, dia punya protokol dan juga dia punya cara dia nak authenticate dan sebagainya. Dan both side mesti menggunakan yang sama macam tadi. Kalau kat sini gunakan ESP plus EH untuk protokol dia, dekat sini pun mesti sama. Untuk encryption, symmetric, confidentiality, kalau kat sini guna AES, kat sini pun mesti AES. Dan AES tu mesti menggunakan bit yang sama lah. 128, 125. Kalau tak nanti kita encrypt kat sana tak boleh decrypt because we are using different bit key. Dan kemudiannya integrity. Kalau dua-dua guna SHA, dua-dua mesti SHA. Dan juga kalau kat sini PSK, sini pun mesti PSK. Kalau kat sini Diffie-Hellman, sini pun mesti Diffie-Hellman. Group yang sama. 14, 14. Dan the protocol dalam IPsec yang untuk dia negotiatekan di both sides supaya ada protokol yang sama, menggunakan protokol yang sama adalah dia menggunakan IPE protocol, which is part of IPsec punya suite ataupun framework. Dalam phase 1 punya key punya negotiation, apa yang dia buat, dia akan negotiate ISA/KMP policy to create a tunnel first. So kita akan buat dulu lah. So ke sini kita akan bagi tahu. Dia basically yang buat ni dia akan bagi tahu okay, both side ES, SHA dan sebagainya. Once kita dah negotiate dia punya ISA/KMP policy, then part of it adalah dia nampak tak Diffie-Hellman group yang sama. Barulah dia boleh buat Diffie-Hellman key exchange supaya both side boleh exchange dia punya session key tadi tu, right? Dia verify dia peers dan kemudiannya dekat sini juga part of it dia akan check dia punya authenticate dia punya peers ni. Kalau kita guna RSA dia ada RSA punya exchange lah. Tapi in this case dia just gunakan pre-shared key. Both side kena gunakan key yang sama. And in the phase 2 of negotiation, the IPsec policy negotiate the IPsec policy for sending a secure traffic across the network. Okay, so dia ni untuk dua, dia negotiate IPsec security parameter, encryption punya key, dia punya session key kena sama, banyaklah ada parameter dia untuk make sure the data is being sent to the network tu both side boleh encrypt dengan decrypt dengan efektif. Alright, so how we going to implement side-to-side IPsec VPN dengan CLI? So kita configure lah. So ini kita belajar configuration sebenarnya. So kita this one, this VPN punya untuk Cisco nya device, benda ni both support dekat router, ISR router, branch router tu, dan juga dia support dekat ASA punya firewall. Dua-dua boleh configure menggunakan CLI. Okay, untuk configure punya first kan tadi kita akan buat VPN IPsec punya negotiation. Nampak? Tahu apa jadi. So host set anti-tracing traffic, lepas tu IPsec negotiate, dia akan gunakan IKE dan kemudiannya dia akan negotiate pula dekat phase 3 tu dia punya IPsec punya SA. Tadi tu ISA/KMP, this is IKE dan kemudiannya dia punya IPsec SA. Dan saya nak bagi tahu benda ni memang masuk dalam your final assessment. So please focus on your VPN configuration dan juga masuk juga dalam your skill based exam. So please focus with this chapter. Alright. This one dekat step 4 after dia dah negotiate IPsec punya negotiation, so information is exchange via dia IPsec tunnel. So once dia punya interesting traffic tu, maksudnya daripada dia ada access list tau. Maksudnya kita boleh set kan, okay subnet ni dia boleh masuk dalam tunnel ni. So if after dia dah buat punya, lepas tu dia punya IPsec SA punya negotiation, once tunnel tu dah establish, dia akan start untuk hantar traffic lah dalam tunnel tu dia exchange. So once the traffic is done, maksudnya tak ada data lagi nak transmit, dia akan terminate tunnel tu. Okay. Alright. So ini contoh untuk IPsec VPN side to side. Kat sini ada dua subnet yang berbeza. Kat sini kita ada subnet 10.0.1.0. Kat sini ada 192.168.1.0. Okay, both side dah boleh communicate.
via a VPN tunnel. So dekat tunnel ni dia establish over, selalunya kat sini adalah public internet lah. Alright, as long as this both peer ni reachable, kita boleh ping dia dan tak ada any blocking, tak ada any traffic filtering dekat internet, baru kita boleh establish a VPN tunnel. Once the VPN tunnel is been established, okay, nanti kita dah setkan ACL kan, interesting traffic untuk site 1 dan site 2 ni. So bila dia check, okay, this is the source is from here, dia akan allow kan untuk traverse the tunnel tadi tu untuk reach to the site number 2 punya subnet. Alright. So ini adalah configuration trust dia. Okay, so ini adalah security policy. Contoh kat company ni kan, kita ada task untuk configure IPsec VPN untuk company XYZ Corp. Dia punya policy dia nak encrypt traffic dengan ES256 dengan SHA. Maksudnya dia nak gunakan ESP dengan AH header. Dia authenticate dengan PSK. Okay, maksudnya dua-dua dia menggunakan pre-shared key yang sama, password yang sama. Asian key group dia 24. Ini adalah untuk dia punya ni. Dan SMP tunnel dia 1 hour. Dan juga IPsec kan use ESP with 15 minute lifetime. Ni untuk dia punya protokol. Okay, dia tak pakai AH lah. Dia pakai ESP header. So, macam ni kita nak configure. Di kat sini nampak dia ada peer kan. Sorry. Dari peer dia adalah 172.30.2.1 assume kat router 1 dan 172.30.2.2 dekat router 2. Okay, so first thing first, kita kena buatkan kita punya ICAKMP punya configuration untuk make sure, oh sorry, dia buat dulu ACL dulu, maksudnya ni untuk dia buat interesting traffic. Maksudnya dia nak bagi tahu, okay, dia nak permitkan dulu ICAKMP punya protokol dan apa, interface dan sebagainya. Okay, first thing first, dia dekat sini dekat dia punya interface ni dia ada access list lah. Maksudnya kalau dia nak dekat interface ni dia nak buat VPN tunnel, so dia tak block VPN punya protokol lah seperti ICKMP untuk dia negotiatekan dia punya key, hashing, protokol dan sebagainya, dan juga dia permitkan ESP host, maksudnya ESP dengan AH header. Dia dapat dia permit ESP dan juga AHP. Dan juga untuk UDP ni adalah SAKMP. SAKMP ni rupanya dia menggunakan UDP sebagai dia punya transport protocol. Alright. Dan kalau kita tengok kat sini, okay, ni untuk IPsec lah. Tapi tu show kenapa tiba-tiba kat sini GRE. GRE ni is a different thing Dia memang kita gunakan interchangeably dengan IPsec. Tapi GRE ni dia sebenarnya dia bukan macam IPsec lah. GRE ni dia lebih kurang dia buat tunnel. Okay. Tetapi by default GRE tunnel ni dia tak encrypted. Selalunya digunakan untuk dia buatkan layer 2. Dia nak bridging ke layer 2 punya connectivity lah. Maksudnya dia macam original packet tu dia akan encapsulate dalam existing IP punya IP GRE punya header. Okay. Tapi by right GRE ni by default dia tak ada encryption lah. Dan selalunya kalau kita nak buat GRE, kalau kita nak securekan connection dalam GRE tunnel tu, kita akan gunakan dalam GRE tu kita akan bawa ESP AH dengan ICKMP punya header. So supaya kita boleh securekan connection dalam GRE tunnel. Alright. So tadi tu kita nak configure untuk ICKMP dulu untuk kita establish. Dekat sini dia dah establish lah. So kita gunakan show command. Dekat sini dah bagi tahu lah dia negotiate both side tu. Dia gunakan ES, RSA, Diffie Hellman group dan sebagainya. Both side tu by right kena sama lah. Alright. Dan juga ni dia nak start untuk configure. First dekat phase 1 kita kena configure ICKMP. Basically kita nak enablekan IKE punya protokol ni supaya kita boleh negotiate both side. So dekat sini dia first set a crypto ICKMP policy. Policy ni kita ni nombor kita define. Kalau boleh both side menggunakan polisi yang sama. So kalau kat sini satu, kat sini satu, itu best practice lah.
Okay, dan kemudiannya dalam tu kita kena bagi tahu lah. Okay, polisi satu, contoh bosan guna polisi satu dan dua-dua kita dah pilih apa yang kita gunakan untuk establish kita punya VPN tunnel. Kita gunakan hash sharp, authentication dia pre-shared key, DFE Hellman Group 24, lifetime 360, encryption dia adalah EES 256. Both side kena sama. Okay, dan kemudiannya after we have configure dia punya SAKMP, SAKMP punya policy, kita kena setkan dia punya key, maksudnya kita punya pre-shared key kalau kita gunakan key, dan juga kita punya peer address. Peer address tu maksudnya dua router tu ada dia punya WAN interface. So itu adalah uh, dia kena establish tunnel lah, maksudnya dua peer. So macam kalau dalam contoh tadi tu, untuk router 1, WAN IP dia adalah 172.30.2.1. Kalau untuk router 2, 172.30.2.2. So peer untuk R1 ni adalah 172.30.2.2. Untuk router 2, dia punya peer adalah 172.30.2.1. Alright. Dan after that, ni contohlah, ni kita setkan tadi peer, ni peer IP dan sebelum ni key dia. Ni play shared key do both side mesti sama. Okay, kalau tak memang di tanda tu tak ada. Kalau kat sini Cisco 12345, another side router 2 pun Cisco 12345. Alright, so once kita dah configure ICAKMP, so sekarang ni kita akan define kita punya tunnel. Maksudnya, tadi dah bagi tahu kan, establish. So sekarang once dia establish, kita kena configure dia punya IPsec punya policy pula. So first kita kena define interesting traffic. Kita nak allow-kan which subnet, host dalam subnet yang mana ataupun specific host. So kita kena provide an extended ACL. So benda ni kita akan klikkan dengan IPsec policy nanti tu. So dekat sini dia nak allow-kan subnet site 1 10.0.0.1.0. Okay, ini yang dia akan allow-kan untuk reach site yang 192.168.1.0 punya subnet, nampak? So dekat belah sana pun dia akan reverse balik. Nampak? Dia punya source daripada sini, destination dia adalah this one. Ni kita define a interesting traffic. So once that, kita kena configure dia punya crypto IPsec transform set. Dekat sini kita dah setkan lah kita nak pakai apa untuk dia punya encryption dan juga dia punya hashing. Crypto IPsec transform set R1, ESP, EES, ESP SHA-MAC. Okay. Ini untuk kita definekan IPsec punya policy. Okay. Alright. Seterusnya adalah satu lagi adalah crypto map. So kita nak matchkan tadi. Kita ada interesting traffic dekat ACL, extended ACL dan juga policy map tu. So kita nak matchkan dia. Kita akan gunakan crypto map. Okay, so kita gunakan crypto map R1 ni kita define. Ni tadi tu IPsec KMP yang kita kita nak gunakan tadi tu. So kita set betul. Kita kena define mesh address. Ni SCL kita tu. Betul, transform set R1, R2. Ini tadi tu kita setkan transform this one. This one kita declare tadi ni IPsec policy kan. So kita letak. Dan kemudian ni dia punya peer, both side. Tadi kita dah buat keyring. Tadi tu adalah untuk IKE. Untuk ICAKMP. Sekarang ni adalah untuk kita ni crypto map. Peer sama. Macam tadi dekat kita nak declare peer dekat keyring tadi tu. 172.30.2.2 this one. Dan untuk router 2, 172.30.2.1. Alright, dan dia punya DFE Hellman Group mesti sama 24, sini pun mesti 24. Dan ini adalah dia punya security association lah, lifetime, second, dan both side mesti sama juga. Right, tadi tu adalah untuk IKE, ini adalah untuk dia IPsec. So once kita dah configure kita crypto map, kita boleh tengok apa yang kita bind dengan kita punya crypto map. Selalunya kita akan tengok kita punya access list 101 tadi tu untuk define kita punya interesting traffic dan juga dia punya transform set yang kita configure tadi tu. Alright, dan kemudiannya after kita dah define kita punya
ICKMP ataupun AIK tadi tu, kita punya key ring, kita punya preset key tadi tu, kemudian ni kita set kita punya transform set, which is IP set, kita punya IP set punya policy, kemudian ni kita punya crypto map untuk kita bindkan interesting traffic dengan kita punya transform set tadi tu. Kemudiannya sekarang ni kita kena mapkan, kita kena letak dekat interface mana yang akan start untuk establish tunnel ni. So untuk this one, dia punya WAN interface, nanti kita akan letak WAN interface which is serial 00 untuk router 1. So kita akan buat crypto map, kita akan letakkan kita punya crypto map tadi tu yang kita configure tadi tu dekat interface. Barulah dekat sini, barulah IPsec VPN akan establish. Alright. Alright, so setakat ni ada soalan tak? So nanti saya akan tunjukkan menggunakan packet tracer. So setakat ni ada soalan. Dan suka saya nak ingatkan, benda ni akan masuk dekat your skill based exam dan juga your final test. Okay, any questions? Boleh? Boleh Alright. So saya teruskan. So macam mana kita nak try untuk establish tu? Sekarang ni kita dah establish, tapi macam mana kita nak start dia untuk, kan dia setiap kali nak send dua akan establish, selagi ada traffic kita nak hantar, selagi itulah tunnel tu kan ada. So macam mana kita nak set? Senang cerita kita ping je. Okay, nanti pun saya akan tunjuk kita buat ping. Kita boleh buat extended ataupun standard ping pun boleh. Maksudnya kalau kita ping daripada PC ni, kita ping ke sini. Bila sampai sini, dia akan drop dulu. Dia ada masa sikit dia nak establish tunnel. So once dah establish, dia akan boleh communicate lah dalam VPN tunnel tu. Macam ni nampak, dia ada drop sekejap. Pasal dia first time tu, dia nak establish tunnel tadi tu. Okay, so bila kita dah establish tunnel, dah ada ping, dah ada interesting traffic lalu dalam tunnel tu, kalau kita buat show crypto ICKMP, kita boleh nampak dia station dengan source punya tunnel tu lah, bila dia establish tunnel tu. Right, so yeah, so that's all for the lecture. So ini adalah theoretical. So saya nak tunjukkan dekat dalam apa ni, untuk dekat dalam packet tracer untuk lebih hands on lah. Dan esok kita akan memang kita buat dalam lab juga, tapi basically you guys dah buat dah pun. Tapi anyhow saya akan tunjukkan juga dekat menggunakan packet tracer. Alright, so sebelum saya nak tunjukkan menggunakan packet tracer, ada soalan apa-apa tak nak tanya? Any questions from all of you? Questions? Tak ada? Tak ada. Alright, so saya buka packet tracer. So jom kita tengok simple site to site VPN. Kita tak buat remote access, kita gunakan site to site VPN. Sekejap ya, saya buka. Ada packet tracer file kat sini, yang mana saya dah configure siap. Alright. Saya nak tanya kepada semua, boleh nampak tak topologi saya share ni? Boleh nampak tak packet tracer ni? Thank you Irfan. So inilah basic common, dan ini kita buat simulator, tapi nanti bila korang kerja juga, inilah korang akan buat. Kita simulate kan dekat sini, kita akan ada tengah ni kita punya ISP network, dan selalunya ISP network ni kita tak boleh nak control lah. Selalunya kita tak control, pasal kita just kita subscribe kepada dia punya WAN services. So kat sini kita tahu ada kabel je cucuk dengan kita punya device. So kita ada dua, kita punya HU contoh dekat UiTM Shah Alam.
dan kita ada kita punya branch dekat UiTM Jasin. Contoh. Dan kita nak establish kita punya VPN tunnel pasal kita decide tak nak gunakan Metro E untuk bridgekan dua network ni. So kita nak buat layer 3 VPN, side to side VPN antara UiTM Jasin dan Shah Alam supaya both side, contoh UiTM Shah Alam ni boleh communicate dengan host yang berada dalam UiTM Shah Alam, dan UiTM Shah Alam pun boleh communicate dengan uh, di host yang berada di dalam UiTM Jasin. Alright. Okay, so setakat ni faham tak setup yang kita nak try buat tu? Okay, boleh? Boleh, saya assume. Okay, so kita tengok configuration dulu. So kita buka dekat router, dan benda ni boleh buat benda sama, kita akan boleh buat dekat asal. Okay, tapi in this kita punya ni, saya akan tunjukkan dekat router lah. Dan kita gunakan CLI. Okay, so enable, boleh kita show run. Sekejap ya. Okay, dekat Shah Alam dengan Jasim Branch, kita nak buatkan IPsec VPN. Okay, first thing first, kita kena enablekan license boot dekat kita punya ISR punya router. Kalau dekat asal by default dia dah boleh. Maksudnya asal kita tak perlu tukar license. Maka tak silap saya by default asal 508 dia memang dah memang siap-siap. Dia memang dah siap-siap guna dah ada untuk IPsec. Tapi kalau untuk ISR punya router ni, dia modular license dia. Dia by default dia punya IP base punya license. Untuk show version, dia punya license by default dia akan load kat IP base saja. IP base maksudnya kita boleh buat OSPF, kita boleh buat GRE tunnel, boleh buat ping, boleh buat apa. Semua yang berkaitan dengan IP lah. Tapi untuk security ni, kita tak enablekan by default. Dan security ni ada banyak features. Dia juga kita nak enablekan VPN. Itulah juga kita nak enablekan command yang berkaitan dengan zone-based firewall. Inilah juga kita nak berkaitan dengan security. Maksudnya macam tak silap saya berkaitan dengan encryption dan sebagainya. So kita kena enablekan. Okay. So macam mana nak enablekan tu, saya dah pernah tunjuk dalam lab sebelum ni. Kita gunakan command license put module C1 dan inilah technology package security K9 for example. So nanti baru kita boleh boot dia kita accept dia punya term and condition, kita accept, kita kena save, write name atau copy ransom, dan kita kena reboot supaya router tu reboot license yang berkaitan dengan security. Barulah ada command yang berkaitan dengan security. Okay. So both side pun kena sama lah. Ni syarat. Nampak? Kita bootkan security K9. Okay, setakat ni faham tak? Saya nak bagi tahu ni, masuk skill based exam. So saya bagi tu siap-siap. Benda ni masuk skill based exam. Kena boot semua ni. Okay? So ada soalan tak? Any questions? Boleh? Okay, saya teruskan. Alright, so kita tengok configuration. First, kita kena set apa tadi? Apa configuration kita set dulu? Kalau kita nak configure IPsec VPN. Ada tak kat sini siapa nak share? Apa first step kita nak configure? Anyone? Tak ada. Kita nak enable ICMP ataupun IKE protocol tu supaya kita both side boleh kita establish dia punya dia punya bukan IPsec protocol, tapi dia nak establishkan dia punya tunnel punya protocol. So contoh kita guna command dia, kita akan pakai crypto, okay,
bukan map crypto ICAKMP. Ini merujuk kepada I tadi tu. Dan kemudiannya kita kena set dulu polisi. Lepas polisi ni, second step baru kita configurekan key. Boleh tak? Kat sini kita kalau kita gunakan preset key, kita akan menggunakan apa? Contoh. Sini saya dah setkan crypto polisi 10. Tapi contoh kita nak configure crypto ICAKMP polisi 1. Contoh dulu. So kita tengok apa yang kita boleh configure. First, contoh kalau kita nak gunakan authentication dia, kalau preset key kita gunakan pre-shell. Tapi kalau dalam ini sekarang packet tracer dia tak support RSA. Tapi kalau real device dia ada satu lagi option kat situ namanya RSA. Kalau kita nak gunakan public and private key untuk kita authenticate instead of kita gunakan password both side sama. Kemudiannya kita akan configurekan dia punya encryption. Kalau kita nak buat apa? AES dan sebagainya. So kita guna AES bit 125, 256 both side mesti sama. Dan kemudiannya kita akan configurekan group, Diffie-Hellman group dia. So sebenarnya dia ada daripada 1, 2 sampai 20 something. Tapi dalam packet tracer dia hanya ada Diffie-Hellman group 1, 2 and 5. Ini yang supaya dia boleh exchange-kan dia punya secret key. Maksudnya untuk dia punya asymmetric punya encryption dekat dalam IPsec tunnel tadi tu. Ada soalan pasal kat ni, boleh? Dan kemudiannya lepas kita punya Diffie-Hellman, kita boleh juga set the hash untuk dia nak check integrity data. Both side dia mesti pakai yang sama dia IKE, itu tujuan IKE tu. Dia nak make sure both side dia run on the same IPsec punya protocol. IPsec punya stack tadi tu. Dalam framework kan banyak kan dia pilih ni semua. So kat sini kita nak pilih kan contoh SHA. Selalu orang pakai SHA dan juga lifetime. Setiap berapa minit dia akan renegotiate dia punya IKE. Boleh Alright, so sorry. So kalau kat sini ketujuan sorry. Semua okey ke? Senyap ya. Boleh dengar tak suara saya? Ke saya cakap seorang je ni sebenarnya? Ada soalan apa-apa boleh tanya please. Boleh Irfan Right, thank you untuk respon. So tadi tu kita dah setkan ICAKMP punya polisi. Untuk yang saya setakat configure ni, kita buat AES. Dan kita tak buat kita tak gunakan untuk kita punya hashing, tapi kita ada encryption dan juga preset key dan juga Diffie-Hellman tier 5. Second step, kita kena setkan kita punya preset key. So kita gunakan command crypto ICAKMP key, letakkan kita punya preset key tu both side mesti sama. Kalau kat sini Cisco 123, dekat router tu pun Cisco 123, dan ini adalah interface of peer. So sekarang ni Shah Alam kan dia nak establish dengan Jasin. Jasin ni interface WAN dia adalah 10.0.0. Tak silap saya dia adalah .3. Oh sorry, .6, minta maaf. .6. So kat sini adalah .6. So itu peer dia. So untuk Jasin dia mesti 10.0.0. Apa ni interface Jasin punya Shah Alam punya interface kat sini WAN. So itu tadi kita dah setkan dia punya key. Second, kita nak buat IPsec punya protokol. Kita nak setkan tu. So third step, kita akan menggunakan transform set. So crypto, IPsec, transform set. Kita kena set lah. Benda ni kita yang define.
Tapi bila kita nak buat crypto map, mesti guna yang sama, mesti gunakan polisi yang kita dah configure-nya. So tadi saya dah configure policy tab kita yang define, dan juga DSB, ni nama untuk kita transform set. Dan kat sini kita bagi tahu untuk kita punya VPN IPsec punya protokol tu kita gunakan ESP AES. Okay, dan kemudiannya kita setkan 256 untuk ESP tu, dan juga kita gunakan ESP SHA hashmap untuk kita punya hashing, untuk buat authentication, untuk buat kita punya integrity. Dekat sini, dekat IKE dia tak negotiate, tapi kat sini kita set kan. Alright. So selepas kita dah buat kita punya transform set, kita kena buat access list. Okay, access list tu kita nak define interesting traffic. Interesting traffic ni maksudnya kita nak definekan which of the subnet, source dan destination yang boleh melalui tunnel yang kita nak establish tadi tu. Okay. Okay, faham tak? Boleh tak? Okay, so maksudnya kita nak buat kat sini apa? Kita nak buat extended access list. Source dia adalah subnet 192.168.10.0/24. Dekat sini pula source dia adalah 192.168.20./24. So dekat sini source dia adalah this one, destination dia adalah this one. Untuk Jasin router, dia punya source adalah this one, destination dia adalah 192.168.10.0. So that's why kita ada access list kat sini. Access list 100, dia mesti extended. Extended kan dia mesti atas 100 kalau kita gunakan number punya access list. So kita ada permit, apa IP, ni source, ini wildcard, destination, wildcard. Okay. Setakat ni faham tak? So tadi tu, ini adalah step keempat. Kita buat access list untuk define interesting traffic. Okay, any questions? Boleh? Okay. Now, the fifth step yang kelima, kita kena buat crypto map. Crypto map ni yang akan bindkan together daripada kita punya transform set kepada kita punya kita punya access list, interesting traffic tadi tu. So kita buat crypto map. Okay, so sekejap kita tengok Coffee crypto map. Dan kat sini kita kena letakkan kita kena define lah. Right ni kita kena define pasal nama ni kita akan gunakan, kita akan assign dekat interface nanti tu. Alright, kita akan assign dekat interface tadi. So kita akan letak dekat interface tadi tu. Nampak tak crypto map, VPN map tadi tu. Okay. Okay, let's see. Kita nak gunakan apa-apalah test. Dan kemudiannya kita punya sequence lah. So kita buat ini, kita pun kita define. 10 boleh, 20 boleh. Okay, contohlah kita gunakan 5 contoh. Dan kemudiannya kita kena setkan IC AKMP yang kita define tadi bermula tadi tu. Okay, so kita gunakan ICKMP kat sini. So kita gunakan IPsec, ICKMP. So dalam crypto map tu kita akan again, tadi kita dah buat dekat key kan. So sekarang ni kita kena setkan peer dekat contoh yang saya cakap web interface kat sini tu. Ni kalau router Shah Alam, WAN Jasin, dan Jasin ini adalah WAN untuk Shah Alam. Okay. Dan kemudiannya kita kena setkan Defi-Hellman Group. Both side kena sama. Dan kita set dekat IKE tadi pun 5 kan. Sini pun kena 5. Dan kemudiannya kena set Security Association pun both side kena sama. Kita punya transform set dan juga kita punya access list. Itu adalah the fifth step. Kelima.
Seterusnya, last but not least, kita kena letak dekat interface. So interface sini, interface dekat Shah Alam branch, WAN dia adalah gigabit 000, kat Jasin adalah gig 00 pula. So kat sini adalah gig 00. So kalau kita pergi dekat gig 00, kita akan assign dengan CryptoMap tadi tu. Nampak tak? CryptoMap, VPN map tadi. Barulah selesai kita punya configuration untuk IPsec. Ada soalan tak setakat ni? So ada 6 step First, kita setkan dia punya ICKMP, which is nak setkan dia punya IC. Dan kemudiannya kita nak setkan dia punya key, preset key tadi tu with peer IP. Kemudian ni kita setkan kita punya transform set. Lepas tu kita buatkan kita punya interesting traffic. Kita kena setkan extended access list. Kemudian ni kita kena set crypto map to bind these two together, transform set dan juga ACL. Dan kemudian ni kita kena assign dekat interface, selalunya dekat WAN interface. Alright, any questions? Soalan tak? Okay, boleh? Any questions about these topics? Okay, so silence, so maksudnya saya assume semua faham. Kemudiannya, macam mana kita nak verify tunnel tu jalan ke apa trafik yang dah lalu kat situ? Kita boleh buat show ICKMP. Show crypto ICKMP first. Ini kita nak tengok kita punya polisi lah. So kita boleh buat SA. So ini tak ada lagi, dia tak establish lagi. Pasal kita tak ada buat apa. Kita tak maksud kita tak ada buat anything untuk lalu untuk dia capture dekat interesting traffic. So tak ada lagi. Nanti kita boleh ping, kita akan nampak. Second, kita boleh gunakan juga polisi. So kat sini kita bagi tahu apa yang kita configurekan untuk dia punya ICKMP tadi tu. Okay. Kita sebut hash. So tadi tu kita tak dekat kita punya ICKMP tu kita tak letak authentication kan. So by default dia akan gunakan RSA. Kalau kita tak set pun. Lifetime dia adalah 86400. Ini adalah dia punya default. Okay. Satu lagi kita boleh gunakan show crypto IPsec. Satu lagi IPsec. Tapi sebelum tu kita boleh tengok key dulu. Key adalah kalau kalau kita gunakan RSA lah, tapi kita tak. Okay, kita tak buat. So kita buat gunakan IPsec. Next kita pergi kat crypto IPsec, kita boleh tengokkan dia punya transform set yang kita configure dan juga dia punya ASA. So ASA ni kita nak tengok trafik ada tak lalu. Ini untuk tunnel kita ni. Tapi tak ada apa lagi, kosong, nampak? Packet transmit receive tak ada lagi. Pasal kalau kita tengok tadi, IC dia punya SAKMP tak establish lagi pun tunnel tu. Pasal tak ada interesting trafik yang lalu lagi. So kita kena try ping lah ataupun lalu kat apa-apa trafik. Okay, seterusnya kita boleh juga gunakan tengokkan kita punya map. Ini kita punya crypto map tadi tu. Nak match, nak bindkan together. Nak tengok configuration kita. Okay. So kalau kita tengokkan dekat router dekat Jasin, dia akan ada satu tadi SAKMP, both kena sama crypto key, transform set, IPsec punya crypto map, access list, ada sama access list satu tadi, dan juga kita kena letak kat kita punya WAN interface, mesti kat gig 00. Sama lah kalau kita gunakan show crypto SAKMP, SA, Security Association, ada lagi, tak establish lagi. So macam mana nak establish?
Ada ping lah. Okay, ada ping. So, kita try ping. Daripada sini, try ping dekat sini. Workstation ni. Okay. Dia balik akan down dulu pasal dia tak establish lagi. Fail. Tapi kalau kita tengok dekat router kita, sorry. Ya, CKMP. SA, nampak tak? Boleh start establish. Okay, so kita try 2-3 kali. Sampai boleh. Okay, dah boleh baru dia boleh establish 2-3 paket. Pasal dia ambil masa dia nak establish. So kalau kita tengok kat sini tadi, okay, untuk ICMP nampak dah aktif, dia dah establish. So kalau kita tengok dekat show crypto IP site SA, dia dekat sini outbound ke ESP, dan juga dia dah ada paket, dia dah encrypt dan juga decrypt kan. ICMP kan dia ulang balik kan, maksudnya hantar untuk akan ada return traffic. So tadi dia hantar 2, satu return balik. So itulah kita dah establish tunnel. Alright, so sekarang barat boleh lah. Okay. Okay, so kalau kita tengok trace kan header by header kalau barat ni kalau pergi kat server dalam pun dah boleh masa sikit. Right. Tukar dia punya success. So sekarang ni kalau this dalam dalam LAN ni dia nak pergi ke server luar, contoh ni dekat ISP, by right dia tak encrypt. So contoh kita buat simulation, kita ping, so kita follow. Okay, so kalau kita tengok dekat sini, daripada Shah Alam branch kepada ISP core, untuk this one, kalau kita tengok dekat inbound PDU, nampak tak ada tak ESP header? Tak ada. Dia ni adalah purely IP. Okay, dan ini kita tak guna kita apa ni lah, tak ada VPN. Pasal keluar ni tak ada ke VPN, ke sini akan VPN kan. So that's why kita nampak tak ada pure IP. Terus dalam payload dia tu adalah ICMP, bisnes ping tadi tu lah. So ini kita buat sampai boleh dia return balik. Lagi sekali. Okay, sukses. So tadi tu untuk ke luar, maksudnya yang, so kalau kita dah define interchange traffic daripada source dan destination kat sini, barat bila dia lalu nak pergi ke sini, dia akan masukkan dalam tunnel. Pasal dia dah dalam interchange traffic, barat dia akan masukkan dalam ESP punya header. So kalau kita ping pergi ke workstation 2 for example, so kita boleh trace sini, kita pergi sini. So kita tengok daripada Shah Alam branch kepada ISP core. Kalau kita tengok inbound PDU, nampak tak? ICMP kita tak nampak. Yang kita nampak hanyalah ESP header. Dia dalam IP. Nampak tak? So kalau kita buka ESP header ni, sebenarnya dalam ni ada IP juga. Pasal kita buat tunnel mode. Dan IP dan dia juga ada ICMP dalam tu. Tapi kita nampak lah dia ada encryption kan. Kita nampak. Even daripada ISP core kepada ISP core tu sama. Nampak? Dia dalam dia OSPF dia not even dia still OSPF. Okay, now ada ISP core 1 kepada ISP core 2 ICMP. Nampak dia still dalam encrypted ESP header. So bila dia dah sampai daripada ISP core ke Jasin ke belakang ni, ke switch, jangan kita tengok. Barulah dia buka, dia decapsulate balik.
Dekat sini kita dah nampak balik dia punya ICMP dan juga dia punya original IP. Nampak? Original IP. Destination dia 192.168. Tadi tu daripada ISP, contoh daripada Shah Alam branch ke ISP core, dia punya destination nampak apa? Kita destination IP dia bukan dalam ni tau. Dekat dia punya peer ni. Pasal kita buat tunnel mode. Kita ada new IP dengan ESP header. Dalam tu kita bawa the old IP daripada host tu dan ke apa ni, IP dan juga dia punya ICMP payload dia tu. Pasal kita buat ping. Right? So itulah VPN. Okay, nanti kita baik barat you guys dah buat dalam lab juga. So nanti kita akan esok kita jumpa untuk kelas fizikal. Mungkin kalau siapa masih tak faham, saya boleh tunjukkan cara nak buat dalam packet tracer lagi, hands on. So itu saja for today's lecture. Any questions before we end our lecture session for today? Any questions? Okay, tak ada. Okay, thank you Fizrin for your response. So tak ada apa-apa lagi. That's all for me. So saya nak tangguhkan kelas kita dengan tasbih kifarah dan suatu ala anas. Right. Ni ramai tak datang ni. Kelas kita sepatutnya dalam 28 Tapi sekarang ni ada 13 orang ni. Ramai tak datang. Yeah, so that's all for me. Assalamualaikum. So see you guys for face-to-face lab session tomorrow.